PMX lancar skim Paduri Madani. Sebanyak RM230 juta diperuntukkan melalui skim Paduri Madani di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sasaran melahirkan 29,000 usahawan wanita baharu dalam kalangan B40. Skim bersifat inklusif yang diwujudkan melalui peruntukan yang diumumkan ketika Belanjawan 2026 ini selari dengan matlamat penubuhan AIM, iaitu mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan dengan menyasarkan 7 kumpulan utama iaitu wanita Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah dan Sarawak, orang asli, komuniti Siam serta wanita B40 di bandar serta luar bandar. Ia terbuka kepada wanita warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880 atau pendapatan per kapita tidak melebihi RM1,470 dan ia turut menerima pemohon di senarai hitam atau diisytiharkan muflis. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 untuk kali pertama hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi, air paduri mesra, air paduri Sri Kandi dan air paduri muda serta maksimum sehingga RM15,000 bagi kategori sosial iaitu air paduri wibawa, air paduri sejahtera, air paduri bestari dan air paduri penyayang. Berucap meluncurkan skim Paduri Madani AIM itu di Dewan Serbaguna Bandar Baru Tambun, Ipoh pada Sabtu, PMX berkata AIM sentiasa dekat di hatinya. Ia memandangkan peranan penting yang dimainkannya dalam penubuhan Badan Amanah Persendirian itu yang sebelum ini dikenali sebagai tabung ikhtiar untuk membantu rakyat kurang berkemampuan melalui pemberian pinjaman mikro itu pada 1987. Katanya berbanding institusi perbankan yang kebiasaannya lebih gemar memudahkan golongan kaya membayar balik pinjaman berbanding golongan miskin, AIM pula adalah sebaliknya apabila kadar faedah pinjaman ditetapkan adalah sangat rendah. Orang kaya pinjam bank 6%, orang miskin pinjam 10%. Ini bagi saya bukan keadilan. Jadi kita cari ikhtiar untuk selesaikan masalah ini. Semasa itu, saya melihat usaha ikhtiar yang dibuat oleh Bangladesh apabila waktu itu saya dengar ada satu gerakan koperasi di sana apabila orang-orang susah ini diberikan pendedahan dan peluang. Kemudian kita minta dengan bank untuk kaji dan teliti. Tetapi kita tidak ikut jaminan bank sebelumnya kerana jaminan itu faedahnya terlalu tinggi iaitu mencecah 20 ke 25% kerana tidak ada suntikan daripada kerajaan, katanya dipetik media perpaduan. Pada majlis itu, 3 individu menerima anugerah usahawan cemerlang negeri Perak selain pembiayaan skim Paduri Madani berjumlah RM3,000 kepada setiap seorang daripada 5 penerima yang juga sahabat usahawan baharu AIM bagi Parlimen Tambun. Turut hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merikan dan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AIM Datuk Seri Dr. Syed Husin Syed Al-Junid. Ahli Parlimen Tambun itu turut berkata AIM yang menawarkan faedah yang sangat baik kepada pesertanya disasar menjadi contoh kepada negara lain yang sedang berkembang. Dengan bantuan modal rendah dapat memberi pulangan baik sama ada kepada peminjam maupun kepada ekonomi. Ini satu contoh terbaik membantu rakyat miskin. Biar AIM menjadi contoh dan terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Khususnya di negara-negara sedang berkembang iaitu modalnya sedikit namun boleh bagi pulangan yang baik, ujarnya lagi. Terdahulu Dr. Syed Husin yang juga pengurusi kumpulan media Prima Berhad dalam ucapannya berkata peruntukan RM230 juta bagi pelaksanaan skim berkenaan adalah yang terbesar pernah diterima oleh AIM dengan menyifatkan untuk setiap RM100 juta yang diterima badan itu mampu melahirkan seramai 15,000 usahawan. Skim Paduri Madani ini adalah untuk sahabat usahawan baru yang mahu memulakan atau membesarkan perniagaan. Kami yakin dengan sokongan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani, maka skim ini akan menjadi pembangkit dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi mikro negara. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sentiasa menetapkan seluruh sahabat usahawan sebagai keutamaan dalam usaha membasmi kemiskinan dan menaikkan taraf hidup rakyat.
Sewaktu mula menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri bayar kita RM10 juta. Kemudian dalam peruntukan belanjawan 2024 ditambah lagi RM1 juta dan sekarang beliau tambah lagi RM230 juta yang mana belum pernah lagi kita dapat macam ini, katanya pula. Sementara itu, AIM dalam satu kenyataan berkata sejak diwujudkan 39 tahun lalu, pihaknya sudah mengeluarkan pembiayaan dengan nilai RM39.1 bilion membabitkan seramai 1.18 juta peminjam sekaligus memanfaatkan kepada 4.39 juta isi rumah. Katanya lagi, jumlah sahabat usahawan AIM masih aktif setakat ini adalah seramai 317,886 orang, manakala AIM terus mengekalkan kadar pinjaman tidak berbayar NPL pada 0%. Untuk rekod bagi tempoh antara Januari sehingga April 2026, prestasi pembiayaan AIM sangat memberangsangkan dengan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan adalah sebanyak RM1.07 bilion kepada 131,105 orang peminjam.